Selamat sejahtera semua. uh, Bertemu kita kembali pada series kita Kuanter apa minggu ini. Hari ini kita nak tengok satu kuanter yang diberi nama B Auto ataupun Bermas Auto Berhad. Company ni dia jual beli kereta. Kalau tak salah saya, dia jual beli kereta. So marilah kita buat technical analysis untuk trade minggu depan. Dan diingatkan kembali, ini hanyalah untuk educational purpose. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas trade yang anda buat. Okey, jadi kita tengok counter ni. So, B Auto ni sekarang harga 94 sen 94 sen. Dia dah rally. Rally ni daripada tapak ni ke puncak tertinggi. Dia dah rally selama 145 hari dan bagi 94% profit. So, kita nak buat technical analysis. So, kita tengok Kalau mengikut kepada market structure, kita nampak sekarang ni di bawah ni dia ada lower low, dia ada high, dia ada low, dia ada high high, dia ada high low, dia buat high high balik dan dia buat high low. So kalau ikut market structure, sepatutnya selepas ni dia kena buat high high baru. So high high baru, kita padam dulu, kita nak tengok line chart. So kita nampak sekarang ada satu ni resisten ni, dia dah break dan dia turun balik. Lepas tu resisten yang kedua, kita nak tengok ada satu resisten kat sini. Saya nak ambil yang ni lah. Okay, resisten kat sini. So ada satu resisten. So ada potential yang dia boleh pergi ke atas ni balik dan bagi lebih kurang 7%. Dan kalau kita tengok atas ni ada kind of major juga. Dia kena pergi yang ni dulu. Resisten, okay. So, ada beberapa target kita. Kita boleh jadikan ni sebagai TP1 dan ni TP2. Take profit 1, take profit 2. Kalau yang pertama ni lebih kurang dalam 7%, 8%, 7%. Yang kedua ni dalam 20%. So, marilah kita tengok candle dia sekejap. So, kalau kita tengok candle kat sini, kita boleh kata yang counter ni sihat. Dia naik tu elok. Dia naik sikit, dia turun sikit, naik sikit, dia turun sikit, naik sikit, turun sikit. So kita ada, kalau kita lukis kepada satu trend line, kita ada nampak satu trend di bawah ni. Macam ni, saya nak tandakan macam ni. So kita ada beberapa point trend line kat sini. Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3 dan kita ada 4. Okay. So kita ada 4 trend line kat situ. 4 point yang bertemu dengan trend line kita. So kalau candle datang dan bocor kita punya trend line ni, katalah candle keluar macam ni, macam ni candle keluar, kita buat warna merah. Ini trend line kita ni dah bocor dan kemungkinan besar dia akan terus jatuh. Tapi sebabkan belum bocor, ada potensi dia untuk naik ke atas dan cari trend resisten kita ni. Okay. So kita nampak kat situ ada uptrend. Dia dah break structure ni. Dia tinggal nak cari yang nak break yang ni dan nak pergi ke sini. Okay. So volume pun ada. Last hari Jumaat, volume ada 1 juta shares yang ditradingkan. So ada potensi lah. Ada potensi. Kita boleh tengok dia pergi kat sini ataupun pergi kat sini.
Kita dah ukur tadi. Expected TP1, expected TP2. So, okay. Pasal kalau kita buka garisan EMA pun ada potensial dekat sini, ada potensial. So, tengoklah minggu depan dia akan buat macam mana. Harap-harapnya dia akan pergi dan bagi kita profit yang baik. Okay. So, sekian kita punya trading series kaunter bursa apa minggu ini. Dan minggu ni saya pilih Bermas Auto Berhad yang buat perniagaan jual beli kereta. Sekian, terima kasih kerana menonton.